Okey, baik, waktu saya menunjukkan tempat jam 12.36 tengah hari. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini di Majlis Walimatul Urus. Kedua pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini iaitu Puteri Siti Nur Farhana binti Razali dan bersama pasangan pilihan hatinya Putera Muhammad Afiq Adha bin Syarudin. Baiklah, pada hari ini Sabtu edisi 13 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah, berlokasi di Astana Putih Garden Wedding, Batu 17, Solok Duku 78300, Masjid Tanah Melaka, Bandar Warisan Dunia. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita ada makanan tambahan baru saja disajikan. Kita ada cendol, boleh dapatkan cendol di ruangan sajian dessert kita. Kita ada kuih, kita ada pelbagai jenis makanan tambahan di sana. Kita ada buah-buahan. Jadi silakan dan selamat menjamu selera. Jadi baiklah saudara, sama-sama kita bermohon semoga pasangan pengantin yang diraikan pada hari ini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia sehingga ke akhir hayat hendaknya. Jadi baiklah, kita akan terus bersama-sama dengan anda di sini untuk Majlis Walimatul Urus kita pada hari ini. Jadi apapun yang penting kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami nak ucapkan ucapan dan ribuan terima kasih kepada anda. Jadi saya mewakili sahibul bain, ini pihak tuan rumah kita hari ini, iaitu Encik Razali bin Mat Isa dan juga Puan Nuridah binti Sohari. Dan juga seisi keluarga nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi hadir bagi memerahkan Majlis Walimatul Urus pada hari ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, masak keladi rencahnya siput, peha kambing masak kurma, kenduri kendara kawan dijemput, jiran sebelah paling utama. Jadi saya mewakili pihak tuan rumah sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada jiran-jiran tetangga yang duduk kat sebelah rumah, depan rumah, belakang rumah, yang telah memberi kerjasama dan juga sokongan secara langsung maupun tidak langsung. Dan apa pun terima kasih banyak-banyak daripada mula majlis berlangsung sehinggalah danak sampai penghujung nanti, insya-Allah. Okey, baiklah saudara, kepada anda masih lagi bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini di Majlis Walimatul Urus pada hari ini. Apapun yang penting kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami nak ucapkan ucapan dari terima kasih sekali lagi kepada anda. Okey, mohon perhatian dan minta kerjasama kepada pemilik kenderaan Pro 2 Azia warna oranye, Azia Style. Nombor pendaftaran MDQ 2754, minta mengalihkan seketika kenderaan anda. Mohon perhatian sekali lagi kepada pemandu dan juga pemilik kenderaan Pro 2 Azia Style berwarna orange. Nombor pendaftaran MDQ 2754. Minta kerjasama untuk alihkan segera kenderaan anda sebab kita akan bermula majlis perarakan sebentar saja lagi disebabkan kenderaan anda telah terhalangnya lalu lintas. Okey, bila tuan-tuan dan puan-puan, waktu saya menunjukkan tempat jam 12.41 tengah hari. Jadi nampaknya debaran pengantin kian terasa menandakan sebentar saja lagi kita akan sama-sama menyaksikan acara perarakan pasangan pengantin baru. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Mengumumkan ketibaran pengantin diiringi paluan kompang sama cantik sama padan, beriringan masuk ke singgahsana pelaminan. Pasangan pengantin yang segak lagi bergaya, yang cantik lagi menawan. Kita bersama dengan pasangan raja sehari kita, di antaranya Puteri Siti Nur Farhana binti Razali dan bersama pasangan pilihan hatinya Putera Muhammad Afiq Adha bin Syarudin. Dipersilakan. Bila tuan-tuan dan puan-puan, anak Cina memasang lukah dipasang di Tanjung Selasih. Pasangan pengantin segak melangkah, mara menuju mahligai kasih. Bila tuan-tuan dan puan-puan, hari ini menuai jagung, hari esok memintal tali. Hari ini kita berkampung meraikan mempelai dua sejoli. Majlis mengucapkan selamat datang kepada pasangan pengantin dan juga ahli keluarga rombongan pengantin lelaki. Selamat datang. Bila tuan-tuan dan puan, anak Cina memasang lukah dipasang di Tanjung Selasih. Pasangan pengantin segak melangkah, mara menuju mahligai kasih. Allahumma salli wa sallim
وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Dilengkapi lautan berpasang darat, diciptakan hati cinta bersemi, dipertemu jodoh sehingga ke akhir hayat. Dengan ini pihak majlis mempersilakan pasangan pengantin yang diraikan untuk menuju ke singgasana pelaminan. Dipersilakan.